Kalau naik pun mungkin sedikit saja. Kalau anda kata korang start, dia meter ni naik 0.04, 0.06, secara tak langsung dia ada masalah. Pressure tu tak boleh tembus daripada catalytic converter. Sekarang ni cik, kau fokus kat sini dan korang tengok betul-betul sama ada dia maintain dekat kosong sahaja ataupun dia naik. Kalau dia naik tu guys, panjang sangat ke cik? Agak-agak cik, minit cik. Agak-agak dia orang tengok lagi tak? Wah, takut dia orang tak tengok ah. Okey cik, cuba ala ke aku sikit cik. Ala ke aku sikit dulu. Ala meter tu ala ke aku. Meter tu pusing. Aku nak tengok sekali. Engkau tengok sekali. Macam tu bau sedap guys. Okey. Start Okey, kalau korang tengok meter tu dia naik. Nampak cik kan? Dia nampak kan? Nampak. Dia naik 0.04 tu. Itu tandanya kereta ni ada masalah tersumbat. Macam mana sikit boleh tahu sikit? Yang pertama,